Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi di channel Ayai. Kali ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan pokok dekat kebun saya ni. Okey, belakang saya ni adalah pokok mangga harum manis. Pokok mangga harum manis ni dah banyak kali dah 3 tahun dah start berbuah. Yang ini yang kali ke berapa saya tak tahulah. Cuma keistimewaan pokok harum manis ni, mangga harum manis ni, dia berbunga berperingkat. Okey, sekarang ni dia berbunga kat sini. Okey. 2 bulan lagi dia berbunga kat sebelah sana. Okey, yang sebelah sini dia kemudian sikit. Sebab dia sekarang ni pucuk dia belum tua lagi. Nanti bila pucuk dia dah tua, dia akan mengeluarkan bunga lah. Okey ni Ni adalah bunga. Okey. Okey, bunga Bunga kalau masa sedang macam ni, dia sebelum pecah sebelum dia kembang bunga ni. Okey. Masa ni tuan-tuan boleh tabur baja boron. Tabur baja boron. Untuk apa? Untuk bagi kuatkan bunga tadi. Kalau contoh kata hujan sekalipun, mungkin ada mungkin boleh lekat lah bunga dia. Kalau kita tak isi baja, tak support dengan baja boron, kalsium, okay, buah kita tak cantik lah. Bunga kita pun tak cantik. Sebenarnya kelemahan pokok mangga ni, pokok mangga ke kuini ke, dia kalah dengan hujan. Tambah-tambah lagi, kalau sedang kembang, bunga ni sedang kembang, tengah dah pecah bunga ni, tiba-tiba datang hujan, habis. Dia akan jadi kehitaman. Dia akan tak lekat buah. Kalau lekat pun dia tak banyak. Okey. Okey, ni pokok harum manis saya ni, insya-Allah kita akan ulang siaran balik masa dia jadi putik nanti. Tengok dia banyak nak keluar ni. Banyak nak keluar. Cuma kalau kembang masa hujan, risiko lekat tu tak banyak lah. Pernah dulu masa mula-mula belajar tanam pokok mangga ni, tak support dengan baja langsung. Bunga banyak kali tak lekat. Bunga je tak lekat. Asal kena hujan je, habis. Hitam. Tinggal ranting saja. Tinggal tangkai ni saja. Tapi selepas saya cuba tanya orang-orang yang berpengalaman, saya share lah ilmu ni sedikit. Masa dia nak kembang macam ni, sebelum dia kembang, isi baju boron. Ni saya dah letak lah baju boron. Ni saya dah tabur. 400 gram saja dah cukup untuk pokok usia 4 tahun.